tiene loco en la cabeza cuando me tocas. Siento que todo está bien, pero en verdad yo no sé si tú lo sientes también. Entonces quiero saber por qué desde que te vi yo vivo diferente. No me importa a mí lo que dice la gente, porque tú siempre la prendes candela. Te quiero a mi lado toda la vida, mi nena. Hey, what's up guys? Today this time kita convocation yang kita dinanti-nantikan, iaitu 27 bulan 10. Okay, start daripada kamera aku. Ini pula side daripada kamera kawan aku. Terjatuh pula. So ni Tija. Mana Tija ni? Buka dekat ni je. Woi, jangan ni woi. Tapi waktu ni sumpah excited gila lah kan. Yelah kau penat belajar lah kan. Lepas tu kau dah grad. Kau dah graduation. Gitu. Walaupun tak dapat pergi school waktu ni. So kita akan tengok lah perjalanan untuk hari ini. Tija. Oh, dah boleh lagi main. Tunggu masuk. Ni Pak Lu. Okey, mana boleh. Okay, waktu ni kita orang nak masuk dekat tempat masing-masing lah. Yang sekarang dia orang tengah susun tu Fakulti Teknologi Alam Sekitar. Lepas tu baru kita orang elektronik punya course. Adalah fakulti untuk FTKK, ada perkapalan. Actually ada 4 course je untuk FTKK ni. Satu aku tak ingat. Begitu dah cerita. Kat Jaya. Ibu bapa rasanya tidak. Dia nampak nama aku. Oh, wow. Dia begini ya, Mai. Alah. Okey, bentar. Tu, korang tengok lah excited gila kawan aku siap rekod. Ya lah, siapa tak excited muka kau dekat skrin besar tu semua excited. Tapi muka aku entahlah tak terakam. So jam 8 kita duduk dah. Dan tunjuklah muka semua orang dekat sini. Tapi muka aku tak ada pun. Itu Radin. Oh, depan pula Radin. Ya, aku kena tunjuk muka. Okey, nampak tak? Nampak dia. Dah terlepas. Oh, ada depan kita. Ada. Oh tu nampak lah tu. Nampak. Ada. Okey, ada. Cepat. Oh ya. Nampak ke? Tak nampak dia. Nampak pun kau je. Atau pengumuman kecemasan dibuat sila keluar dari dewan dengan cepat dan selamat. Ada. Tija. Dina. Anda yang berada Dina. di atas pentas Tak tengok pula. Kenapa? beribu kanan terkumpul. Kos elektronik dan instrumentasi. Nampak? Diorang bagi ucapan-ucapan student UMT dari Palestin yang tak boleh kumpul sebab ada sekadar apa lah. Kau tengoklah kat sini. Dia ada terang. Traveling from Palestine is often difficult due to movement restrictions and sudden closures imposed by the Israeli authorities, which affect even our access to education. For instance,
During my final trip to attend my Viva at UMT, I was unable to leave the country as scheduled. The border between Palestine and Jordan was suddenly closed by Israeli forces, and I missed all my flight bookings from Jordan to Malaysia. Lepas pada ucapan tu, so kawan aku kata, jom kita ambil gambar. Okay, on. Perarakan Pro-Chancellor masuk ke Dewan. So waktu ni kita semua pakat berdiri and untuk menghormati Pro-Chancellor kita. Macam biasa kawan aku minta ambil gambar sekeping. Lepas tu aku lapar, makan dulu. Kat sini you guys boleh tengok lah gelagat seorang-seorang student yang mendengar kata-kata lah kan. Orang tengah bagi ucapan and korang tengok lah, ada yang setengah tengok phone, ada yang buat peace. Nur Amirah Masturina binti Fazil. Ni dalam 9.30 macam tu kot. So kita ambil last. Diza Yuliana binti Saparudin. Okay, lepas aku tadi, so Tija ambil pula scroll. Muhammad Aiman bin Yusli. Muhammad Ilyasa bin Amir Abdul Hakim Al-Amin. Lepas tu Aiman dan Yasa turun-turun dari pentas tu. Lepas tu kameraman macam bagi isyarat lah kat aku. So aku macam apa dia bagi saya, kenapa gitu, sebab dia nak ambil gambar. Okay, so jadilah hasil dia macam tadi tu. Ni kawan aku daripada sini dengan kapal, dia buat video aku naik atas pentas tadi. Buat dua insan terus. Terima kasih semua. Dipersilakan duduk. Tari adalah alumni UMT, merangkap duta UMT ke seluruh dunia. Tahniah. Kita dah dapat degree ya? Tari adalah alumni UMT, merangkap duta UMT ke seluruh dunia. Tahniah. Lepas tu kita nyanyilah lagu UMT dengan penuh rasa kegembiraan kerana telah mendapat scroll. Dengan kejayaan di situ. Saya bersama dua orang Sumanak Sabah di sini. Okey, harga untuk jubah tu 250. Ada beberapa orang yang mengambil kita tengah menunggu untuk photoshoot. Ya, ni hasil gambarnya. Yang gambar studio tu korang boleh tengok dekat part 2 yang aku dah upload kat YouTube. Semua detail-detail korang boleh tengok dekat situ. Ada je aku senaraikan semua. Aku berjalan keluar lah after photoshoot pre-convo tadi kan. Aku ambil gambar studio seorang-seorang dengan family. So waktu ni nak pergi ke kereta sebenarnya. Waktu nak pergi ke kereta tu, aku suruhlah adik aku rekod video aku. Sebab aku nak buat macam ala-ala trend-trend dekat TikTok tu, tapi tak menjadi pun. Sebab aku tak ada idea waktu ni. Entah tiba-tiba otak tu hilang. Selalunya aku ada je idea-idea. Okay, macam ni kita buat cini. Tapi waktu ni aku dah tak tahulah. Dia memanglah kalau waktu kejadian yang macam ni, yang kita hanya sekali je seumur hidup,
Confirm. Automatik. Hilang. Macam tu. Lumrah manusia. Masa perjalanan aku berjalan-jalan ni, aku tersempaklah dengan aku punya fotografer yang ambil gambar studio aku tadi. Serius aku cakap memang ada effort gila lah dia kan ambil gambar tu. Sampai berpeluh weh dia. Bang, berpusing pula. Nampak tu? Biasalah tadi suruh orang rakam, lepas tu nak buat 0.5 pula. Buatlah 0.5. Okey. Mesti kau macam tertanya-tanya kan, kenapa yang terjunta-junta dekat motor aku tu kenapa warna kuning? Ada juga tengok ada yang warna biru. Okey, yang warna kuning tu dia melambangkan aku punya fakulti. Fakulti aku kan FTKK, kan, Fakulti Kejuruteraan Kelautan dan FTKK. Fakulti Teknologi Kejuruteraan Kelautan. Lepas tu ada juga kalau macam fakulti lain dia warna biru ada, warna merah ada. Dia ikut atas fakulti. Okay, waktu ni nak melintas. Nak pergi kereta lah kan. Ni banyak. Jauhkan perjalanan dia lah. Kalau lambat memang jauh lah korang baki. Yelah sebab aku sesi pagi. Lepas tu yang ni dah sesi petang lah. Kalau pukul 2 lebih ni dah masuk sesi Fatimah baru. main lewat gila ke 8.20. Sesi petang. Datang kan. Tadi orang nampak dah. Akan jadi banyak kereta dekat situ. Oh, lepas kereta tu. Laju lah. Laju tu. Ada. Sampai pun ke kereta. Okey, waktu ni aku nak pulangkan jubah aku dekat PSNZ, Perpustakaan Sultanah Nur Zahirah. So kena pergi belakang sikit sebab dia akan buka lah satu kaunter untuk kita pulangkan jubah. Lepas kita pulangkan jubah, so kita akan dapat lah kita punya CJ. Lepas tu kita pergi Maya Mau. Okay, sebab kita nak makan. So ada satu kejadian kan yang aku terkoyak tengah betul lah. Nasi lah dah resang weh. Lepas tu kita pergilah kat Banana Bro makan Indian cuisine. Dia serve dekat kita daun pisang tu yang ada chop. Lepas tu dia letak nasi, lepas tu papadom, ada ubi, yogurt timun, terek goreng. Okay, yang first tu, yang warna kuning tu crab curry. After that we have a fish curry and chicken curry, and this one is a dal curry. Actually this is my first time I eat this food, the Indian cuisine. Okay, ni teh tarik kau dia kan. Serius korang kena cuba tu. Craving set ni harga dalam RM14.90 and dapat free teh tarik lawa. Tu adalah portion dia. Kita masukkanlah semua kari-kari tu. Kita buat macam nasi kandang kan. Kita campur habis semua. Perapu mari. Ini adalah kuah perapu. Mamak dah. Semua tak makan kandang. Okey. Okay, kat sini aku suruh ayah aku jadi demo makan. Tarang. Tak kira apa yang viral. No, umi punya. Lajak. Aku ayam, aku takkan habisnya. Apa tak kira ayam? Ada ambil add-on sotong dengan ayam.
untuk kita makan dengan nasi tadi. Giliran aku pula lah makan apa semua kan. Kita ambil lah ayam siki, sotong siki. Lepas tu bolehlah kita masukkan dekat mulut kita. Mabuk. Enak ke? Nak rasa sotong lah. Macam datang deh. Boleh? Yang ni tak makan habis. Abang lah. Dia dapat sekarang lah. Tengok. Dia dapat sekarang. Dia buat kenapa? Udah? Ada pandai lagi. Oh, dia letak gini elok. Tak ambil. Ambil dia ni. Apa kalau waktu kalut-kalut macam ni memang tak sempat lah nak edit. Dalam mengkang tu. Tengok yang takut. Mana yang bawah tangkap gambar ada mana? Tak ada. Yang belakang itu kan kau. Tak dengar apa pun. Mai kat orang dia kata kat orang. Datang pandang sini. Ada tu lelaki Pano ah. Dia pakai konten ni dia. Apa dia? Dia kawan tadi pakai mata palsu. Dalam macam mata kawan tadi masak. Okey, total semua harga dalam RM95.30. Bayar ni dia suruh kita download satu app Banana Bro. Bila kita download tu dia akan scan. Bila dia scan tu kita tengok dekat bahagian reward. So ada terpapar, kita tarik boleh reward nanti bila kita repeat Banana Bro. Dia kata boleh ambil situ. So kita ambil gambar kejap. Waktu ni kita nak pergi surau. Nak solat jamak. Okey lah dia kau punya ni. Okey lah. Solat apa semua tu kita pergilah Imat untuk beli barang ni ha. Okay, this is my total damage for 27 October. Thank you guys for watching my video. So see you for my next video. Bye bye.